Itulah ramai kata kena beli benda ni sebab sangat sedap. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Loh, nanti sini tak nampak tak? Mon Mukbang Channel, tunggu. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu. Sesiapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bagilah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan gula-gula viral dekat TikTok, iaitu crispy candy. Ni dia crispy candy. Sangat viral lah dekat TikTok. Dia ada dua perisa, satu perisa strawberry, satu lagi perisa anggur. Macam-macam harga ada kat situ. Ada yang harga bawah RM10, ada yang harga atas RM10. Kalau kau nak banyak, harga dia makin mahal lah. Kalau kau nak sikit, nak sikit tu maksudnya baru batang dah. Dapat baru batang je, dapat harga murah. Kau kena pandai pilih dekat TikTok. Tapi kalau kau nak beli, aku akan sediakan beg kuning. So tak apa nak membuang masa lagi, jom kita try review produk crispy candy ni. Kita akan makan macam mana, sedap tak sedap. So kita mulakan dengan strawberry dulu. Oh ni dia guys. Benda ni wangi. Benda ni viral lah kat TikTok sebab dia macam gemoy tu. Orang geli macam ular tu kan. So tengok, kenyal-kenyal gitu, warna-warni. Bau dia wangi tu. Ni dia. Orang suka lah beli kat TikTok ni. Sebab bukan je kanak-kanak yang beli, orang dewasa pun suka sangat beli benda ni. So tak apa nak buang masa lagi, jom kita try gula-gula yang sangat comel ni, iaitu crispy candy. Kita akan rasa sedap ke tak. Bismillah. Sedap. Mana? Rasa dia, tekstur dia kenyal-kenyal crunchy. Maksudnya yang apa kata batang ni, warna strawberry ni, dia kenyal. Yang jadi crunchy adalah biji-biji yang kat luar ni. Semua sedap lah. Strawberry rasa dengan biji-biji ni buatkan benda ni rasa makin manis dan sedap. So kita try yang kedua pula. Ni dia crispy candy perisa anggur. Neng. Boleh tarik-tarik. Dia mengenyal lagi tu. Tengok. So kita makan, bismillah. Patutlah ramai kata kena beli benda ni sebab sangat sedap. Tengah lagi sekali, tengah yang perisa strawberry lagi. Aku rasakan sprinkle ni yang buatkan rasa makin sedap. Sebab dia rangup. Kita tak rangup, tapi kalau bila kau makan tu bunyi ngak gitu. Sebab dia bunyi crunchy tu kan. So jom makan. Bentuk dia macam bulat dah. Try. Nice. So aku nak makan dah kedua-dua produk crispy candy ni. Perisa mana yang paling sedap? Aku rasa perisa anggur ni, sebab dia macam kurang manis sikit berbanding dengan strawberry ni. So kalau makan dah 4 batang, memang sangat manis lah. Manis gila. Tapi yang ni macam kurang sikit lah. So korang boleh je makan crispy candy ni, tapi jangan makan banyak lah sebab dia manis. So korang setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh belah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.